Apa benda kau rekod ni? Ni bagus ke rekod? Dah apa, dah apa? Aku ajak. Oi, bodoh ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So, untuk pelajar-pelajar event yang nak jam tu, semua yang terbaik ya ni, progres kalian. Fi, aku set dalam grup kau, Fi. Sebab apa? Jam tu senang lah. InsyaAllah korang boleh buat yang terbaik. Semoga semua orang yang mengambil UBM Pro Islam dia baik ah. Semoga dia 117 Hasil dekat lancar. BFF Plus. Mana? Kalau takkan Mami. Lawagannya kamera kau sini. Pula. Oh, kita tanya Hazim. Sebagai ketua wadah, apakah langkah-langkah yang penting anda lakukan untuk memastikan anda dapat memenuhi pemeriksaan UBM dengan lancar? Dia apa? Dia belajar pun belajar agak, tapi keberkatan yang kena jaga. InsyaAllah masuk Apakah langkah-langkah yang boleh kita lakukan bagi Okay, memperoleh guys. keberkatan daripada Allah Yes, SWT? right. Jangan cari, aku tengok apakah ujar pada Azim. It's alright. Salah lah. Jaga adab. Tiga ada dengan Jaga solat. Jangan tinggal solat. Yang tiga solat. Solat subuh dekat Nampakkan solat. Subuh dekat mana? Sebuah kat musola. Subuh dekat musola. Okey, Dekat Ah. musola. satu peringatan yang sangat baik daripada seorang ketua badan kita. Oh. Okey, kita tanya kepada King Paduka Fizi. Siapa kau Sebagai seorang yang bagi kau makanan dah, mendapat khususnya cemerlang dalam peperiksaan SPMC. Bagaimana langkah-langkah anda untuk memiliki BBM pada hari esok? Mindset. Senang kalau kau fikir Senang, susah. Fizi kata BBM ni senang. Mudah, semua tentang mindset. Just sekarang ni ada orang ajak saya makan. Saya tutup hujah saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia. Assalamualaikum.